Toyota Caldina. Owner Toyota Caldina datang beli kereta ni kat staff dia. So dia datang sini nak buat CCTV inspection untuk check lah kereta condition ni untuk restoration. Dia dapat detect drive shaft boot, coolant system and then service. So CCTV inspection yang berharga RM150 tu burn. Kita tak ambil charge, kita just proceed je dengan apa yang dia buat, service. Walaupun dia servis sekalipun dah burn dah RM150 tu, kita bagi percuma. Kita tanya dia, dia proceed untuk servis dengan baiki. Drive shaft Toyota Caldina dah buat dah ni. Ni kalau kau tengok coolant system dia macam ni lah. So kita nak tunggu. Yang ni kita tunggu owner dulu. Lepas tu drive shaft, ini mounting. Ni apa lagi? Ha? Lawan Caldina ke mana lagi kita laju? Lembab. Ya. Oh, mantap. Ini bukan tembel berhenti. Tak. Ni post steering. So kalau korang ada kereta yang nak restore, tak kisah kereta apa sekalipun, Toyota, Honti, tak ada masalah. Boleh je Roger link kat bio. Kita kasih restore cun habis CCTV inspection Caldina.